maaf. Tak apa, pakcik maafkan. Boleh pakcik tanya, ini rumah pertama ke yang kamu semua datang beraya? Pakcik. Yang ni rumah pertama. Kalau macam tu, pakcik nak minta izin, nak tegur kamu semua tentang adab-adab di hari raya. Elok juga dapat tambah ilmu. Pakcik, ayah macam mana? Jom ikut pakcik. Kita pergi pujuk ayah, minta maaf dengan dia. InsyaAllah, ayah okey je tu. Umi, ayah rindu Umi. Ayah nak sangat berasa beraya dengan Umi. Assalamualaikum ayah. Meh keluar kejap sayang. Tetamu kita nak jumpa ni. Waalaikumsalam. Okey, Abi. Ayah dan Nabi ayah, Sakinah, Mawaddah dan Rahman nak minta maaf. Kami banyak buat silap masa datang beraya ni. Tak apa. Ayah maafkan. Ni kan hari raya. Abi pesan kena selalu maafkan orang. Bukan masa raya je. Okey, semua dah berbaik-baik. Jom kita kembali ke ruang tamu. Pakcik nak kongsikan adab-adab beraya sambil makan kuih raya di hari raya. Jom! Adab-adab hari raya Aidilfitri.